Islam itu satu-satunya agama yang benar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Ini kena diletak dan diset dalam minda kita. Ya, maka jangan tuan-tuan ya untuk membuat transform ini. Kalau dipanggil kursus, ada kawan saya seperti ini kata, kenapa mesti aku yang dipilih? Kenapa mesti aku yang dikursuskan? Teruk sangat ke aku. Ini adalah pemikiran yang merugikan. Saya ini tuan-tuan, kalau disuruh kursus tiap-tiap hari, disuruh belajar terus-menerus, yang penting bayar gaji lah. Saya nak. Ya, saya nak benar kursus macam ni. Ya, tapi alhamdulillah, kadang-kadang kursus, hari itu pernah kursus pengurusan rohani. Ya, kali ini bagi kursus kat tuan-tuan. Ya, kadang-kadang bila dikursuskan dengan ceramah di rakan lain, kita bertukar-tukar fikiran. Dari agensi lain kita bertukar-tukar fikiran. Ya, untuk ilmu. Ya, maknanya kena kuasai tuan-tuan ya. Dan ini akan merubah pemikiran kita dan akan meningkatkan kemahiran kita. Semalam kita ada buat lawatan ke Selangor. Saya kata training kita bukan sekadar ASK, tapi kita nak ASSK. A pertama attitude, S kedua skill, K knowledge. Tapi satu S kena ada spiritual saya kata. Yang Selangor kata cukup bagus. Sebab training kita mesti kena ada identity sendiri. Tuan-tuan, gerak kerja kita kena bangunkan sistem. Membangunkan halal itu membangunkan sistem. Membangunkan keuangan Islam itu membangunkan sistem. Maknanya ada identity sendiri. Training kita jangan ikut-ikutan. Kita ada identity sendiri, kita ada sistem sendiri. Kalau orang biasa, ASK kita ada ASKS. S spiritual. Bila ada spiritual tuan-tuan, paling tidak tuan-tuan sebagai da'i kita ini, dan pemikirannya strategik, tapi spiritualnya pagi mak surat baca. Ya. La ilaha illallah paling lekeh perkara agama ni 1000 kali tuan-tuan kena baca. Ya. Secara sufi tuan-tuan kena tahu istighfar 100 kali setiap hari. Ya. Selawat 100 kali setiap hari. La ilaha illallah 1000 kali. Ya, baru tubuh kita ada nur tuan-tuan. Ya. Tapi bila saya baca buku Said Hawa dia zikir la ilaha illallah 82,000 kali. Saya kata macam mana boleh berlaku? Tapi rupanya bila kita kira balik antara denyut nadi kita ni, ya, seminit berapa, sejam berapa, sehari berapa. Buku itu menceritakan walaupun dia tak kata kita faham. Ya, denyut nadi dia bersama dengan la ilaha illallah. Sebab itu orang seperti Said Hawa begitu hebat. Yusuf Al-Qatawi begitu hebat. Ya, kita tak ada tokoh dakwah sehebat itu lagi. Taraf dunia tak ada lagi. Ya. So ini yang kata kerohanian. Kita ada AKSK, S spiritual. Ya, secara strategik kita minta supaya semua pemekang-pemekang di pelama pengurusan Islam, pegawai ehwal Islam baru yang baru masuk kerja, dia masuk DPI, betul? DPI. Kena wajib solat Tuhan 6 bulan, betul? Wajib pengurusan lah. Oh, dia kata apalah ni, ilim wajibkan aku solat Tuhan. Tahu? Ya, sebab kita nak bagi pegawai-pegawai kita strong dari segi kerohanian. Ya. Dan juga kita nak supaya ada kekuatan akhlak. Dan transformasi ini juga dicadangkan wujudkan gerak kerja strategik yang sebagian besarnya saya dah ceritakan. Cuma secara makro ni saya nak cakap kepada tuan-tuan gini. Tuan-tuan di tempat kerja tuan-tuan, ya, masa pun dah habis, ya. Seminit dulu lagi boleh? InsyaAllah, boleh. Okey, saya minta tuan-tuan, ya, bina pengkalan dakwah, terutama surau dan masjid. Ya, pastikan surau dan masjid kita kontrol tuan-tuan. Kita mula rapat dengan orang-orang yang jaga masjid, yang mungkin sebelum ni ialah pegawai-pegawai biasa, pegawai ustaz. Bila datang saja kita rapatkan diri dengan masjid dan surau. Jangan kita pula tak nak datang surau. Ya. Ini pengkalan kita tuan-tuan. Sebab hijrah Nabi pertama dibina masjid. Apa pergerakan dakwah di taman, di kampung, hatta di daerah, hatta di negeri, hatta di negara, pengkalannya mesti bermula dari masjid. Maka agensi tuan-tuan jangan tinggal surau dan masjid. Bila orang yang datang surau masjid itu sebenarnya orang itu sudah mula jinak agama. Daripada cari penyangat-penyangat yang belum tentu, silat-silat tarik kita, ya, lebih baik dampingi orang-orang yang dah ada di surau masjid, betul? Kata ada 25 orang.
Kita ada 3 orang. 3 orang campur 25 orang. Jadi kawan rapat kita. Dah ada 28 orang. So, apa yang berkaitan Islam di agensi, inilah penolong-penolong kita. Inilah hawariyun kita. Ya, orang-orang yang menjadi ansarullah kepada kita ini. Sebab yang akan kita hadapi begitu ramai. Yang tadi 25 orang, campur kita 3 orang, 28 orang. Sedangkan staf di situ ada 2,800 orang. So, kita kena ada kekuatan lah. Surahlah tempatnya. Dan kedua, tuan-tuan, Badan Kebajikan Islam dan Dakwah. Kalau tak ada, kena adakan. Kalau dah ada, kita perkemaskan. Kita rebut jawatan presiden situ. Hebat. Tak payahlah rebut. Ya, kita, ya, kalau dia minta pandangan kita, ya, kita bagi pandangan. Mungkin kita terlibat jaga AJK kebajikan Islamnya, ya, atau apa-apalah. Dan dari situ, tuan-tuan, bina kader. Buat rangkaian dalaman dan luaran dengan mereka yang cinta agama, tuan-tuan. Orang-orang yang sekeliling, ya, jabatan yang berkaitan. Ya. Maknanya kita tidak sendirian kalau kita tahu siapa ada di keliling kita. Ya. Seterusnya, jangan lupa mengadakan aktiviti ilmu secara berterusan. Ilmu saja boleh merubah dalaman dia dan pemikiran dia. Ya, macam ceramah saya pagi tadi ni, hampir 2 jam ni, tuan-tuan, saya hanya nak memasukkan ilmu dan memasukkan pemikiran. Ya. Kalau ini juga dibuat oleh tuan-tuan, saya rasa, kawan-kawan kita di polis dia kata, kalau macam tu Ustaz, ya, kita kena tentang pokok ni Ustaz, ya. Ya, memang kita kena tentang. Kalau polis-polis kita ni dengar ceramah yang saya ceramah, ini bahaya. Memang bahaya. Kalau macam ni, saya nak masukkan jihad, hanya tu nanti tuan, jangan kita apikan. Kadang-kadang dia provok juga kan. Ya, maknanya kita sedarkan sehingga akhirnya dia kata, "Uish." Ya. Sebab gerakan-gerakan sesulit ini payah orang nak baca, tuan-tuan. Ya. Kecuali kita yang kerja berpuluh tahun, ya, buat kajian, ya, kawan-kawan di cawangan akidah cerita benda ini, ya. Okey. Dan tuan-tuan kena merakyatkan dakwah dengan aktiviti turun padan, terlibat hal-hal kebajikan agensi, membantu dan memudahkan. Merakyatkan. GSN sekarang ni dia naik bas, merakyatkan naik bas, kan. So, merakyatkan ni maknanya kita kena outreach. Ya, kita ada street dakwah. Ya, maknanya kita buat sentuhan macam PPKF, PPS, ya. Sepatutnya bukan tunggu di jabatan. Kita kena keluar, tak cari janda-janda yang sudah bercerai. Ni faham tu lain, otak kamu ni kuning lah dia. Ya. Maknanya kita nak tengok supaya sebelum dia dihampiri oleh Kristian, kita hampiri dia dulu, betul? Kita ada bidan desa, betul? Kita ada bidan desa. Dia cari perempuan-perempuan mengandung di kampung. Pagi-pagi pukul 8 dengan motor dia, dengan baju putih, betul? Saya ingat lagi. Saya tak pasti bidan desa ni ada ke lagi. Ada? Di Kedah saya rasa ada lagi, ya. Sebab saya kahwin dengan orang Kedah, ya. Saya tengok ada klinik bidan desa di Alun Mengkudu, kampung isteri saya. Ya. Alun Mengkudu. Jadi bila saya tengok dia orang ni masuk ke kampung, ya. Bayangkan yang masuk ke kampung itu adalah ustaz-ustazah. Naik motor, ya, dengan jubah, ya. Bawa motor yang jangan besar lah, yang padan dengan jubah kita itu kan. Jangan nampak rok sangat kita, ya. Kita ziarah. Ya, dari mana ni? Dari Jabatan Agama, dari pusat, ya, PPKF, PS, Jabatan Agama. Ya. Allah Akbar, tuan-tuan, ya. Kita pergi ke hospital-hospital kerajaan, ibu-ibu mengandung. Dan inilah yang Kristian buat. Kita marah kat Kristian tapi kita tak buat, tuan-tuan. Ya, ini yang kadang-kadang kita, ya, disindir, ya. Ya. Dalam konteks ini saya tidak menafikan, ya, sebagian tuan-tuan buat, ya, tapi inilah pemikiran-pemikiran yang kita cuba nak bawa. Di samping kita dalam menjadi dai yang haraki, jama'i, Islami, Quranik, istiadik, strategik dan saintifik. Banyak saya guna istilahnya. Ulang balik, dai yang haraki, jama'i, Islami, Quranik, istiadik, strategik dan saintifik. Sebab apa perlu saintifik? Ada budak buat apa solat macam ni, tunggang-tunggik. Kita boleh ceritakan secara saintifik sainsnya. Dengan sujud ini, inilah satu-satu saat dan ketikanya, ya, bahawa seluruh darah-darah akan masuk kepada sistem darah yang ada dalam kepala kita yang berbilion-bilion.
Secara sains kita boleh cerita, baru orang yakin tentang solat. Itu maksud saya saintifik. Ustaz pun boleh cerita. Yang strategik tadi saya cerita. Istihadik dalam waktu-waktu tertentu. Ya, kita boleh mengeluarkan benda-benda yang sifatnya hukum, tapi yang mungkin kalau tidak orang akan jadi keliru. Ini pandangan saya. Ini kalau mungkin kita bukan mustahil, tapi kita boleh rujuk sana sini fatwanya. Ya, kita akan usahakan. Dan Quranik maknanya, ya Quran kena menjadi suatu yang bersama dengan kita, rapat dengan kita. Islami, ya di pasar kena tunjukkan cara hidup Islam. Keluarga kita pun cara Islam. Ya, memang inilah watak-watak kita sebenarnya Islamik di mana-mana. Ya jama'i, bukan kerja peribadi. Ya tuan-tuan, saya suka kalau tuan-tuan buat ini, berapa kumpulan WhatsApp ni? Satu kumpulan 50 orang. Ni berapa ratus? 200. Pecah 4. Buat tuan-tuan. Ya sampai satu saat ada isu aja sap. Ya, dalam cyber group kami ni. Berapa kumpulan kami ada? 5-6 kumpulan. So bila hantar 50 hantar 50 lain, 50 hantar 50 lain, beribu-ribu. Saya kata kita kena serang sampai ke akar umbi. Ya, bila hari itu Jakim tak keluarkan kenyataan, orang bising. Jakim berdiam diri, mufti berdiam diri, penakut, takut dengan ini, takut dengan ini. Bila jawab kita sebarkan 50 pada 50, 50 pada 50 yang lain. Cepat tersebar. Orang berkata tahniah Jakim. Ya, tapi janganlah hanya buat kenyataan, abah tangkap pula Kasim Ahmad. Disuruh tangkap pula. Ya, maka jauhi Ustaz Pai Muzi, keluarkan kenyataan pula. Ya, akan disiasat kita sebarkan 50 kepada 50, 50 kepada 50. Ya, saya dalam rakam Facebook saya 1,500 orang akan sebarkan pula yang lain. Dan saya masuk grup, ada satu kumpulan untuk NTC ada 46,000 orang. Saya masuk dalam grup itu. Tersebar kepada 46,000 orang. Ya, maknanya Jakim berada di mana-mana. Tuan-tuan jangan takut masuk grup-grup. Kalau pun tak aktif tak apa. Di sini 50,000 orang, di sini 74,000 orang, di sini 20,000 orang, di sini 80,000 orang. Masukkan saja, semua akan terima tu. Tapi kerana cara kita ni ya tidak strategi, akhirnya kita menganggap benda itu tidak penting. So maklumat secara jama'i boleh dibuat. So lepas ni buat WhatsApp, ya. Dan kerja secara haraki tuan-tuan. Jangan kerja 8, 5 pancat habis. Kita tak nak macam tu. Kerja haraki ini jihad, ini dakwah. Nabi kata, ya, kalau Nabi Isa umatnya hanya sekadar abid, da'inya Nabi Isa. Nabi Musa umatnya sebagai abid, da'inya ialah Nabi Musa. Begitu Nabi-Nabi lain. Tapi untuk Muhammad ini umatnya, dia abid, dia juga mesti menjadi da'i, kerana tidak ada Nabi selepas daripadanya. Ya, dengan lafaz itulah ya saya mengakhiri ya ceramah ya pada hari ini. Yang huraiannya mungkin saya katakan inilah dia orang yang sepatutnya tuan-tuan jadi protas, ustaz yang profesional, yang teknoda'i, profesional dan juga ulama. Kecil apa pun biarlah kita mengaku ulama pun tak apa, daripada Kasim Ahmad mengaku ulama, betul? Biarlah kita yang mengaku ulama. Ya, segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap datang dari teman saya sendiri. Ya, makjian tak bersih. Sekian, terima kasih.